Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 4. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan dan teacher doakan anak-anak murid teacher ni sihat-sihat belaka dan bersemangat untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, seperti yang kita janjikan, minggu lepas kita akan bincang jawapan bagi latihan dalam modul Mesra Digital. Jadi, teacher nak kamu bersedia dengan buku Mesra Digital tu bersama-sama buku nota sains dan buku teks ini sebagai rujukan lah ya. Dan tidak dilupakan alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid. Ini teacher dah cakap minggu lepas. Teacher minta kamu buat dulu latihan ini di muka surat 60 dan pada minggu ini kita akan bincangkan jawapannya. Kamu boleh tanda semak jawapan kamu sendiri dengan menggunakan pen merah ataupun pen biru. Sekiranya salah, kamu salin saja jawapan yang betul yang akan teacher bagilah dalam video ini. Okey, jom kita tengok tajuk bunyi ya muka surat 60. Okey, latihan ini berkenaan dengan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Ini kita telah pelajari pada minggu lepas kan murid-murid. Sebab itulah teacher nak kamu buka nota nota kamu tu teacher dah permudahkan. Ambil daripada buku teks, teacher permudahkan supaya mudah kamu untuk rujuk. Okey. Raja di bawah menunjukkan berbagai bunyi di sekeliling kita. Jom kita tengok apa bunyi yang diberikan tu. Okey, pertama sekali P. P iaitu ambulance. Bunyi siren atau berbunyi siren ambulance. Sebab nampak dekat siren dia tu ada bunyi, ada macam ada tanda jadi berbunyilah. Dan Q. Ini bunyi jet pejuang. Kan kadang-kadang askar ataupun tentera udara melakukan latihan di ruang udara. Bunyi kuat kan? Dan R adalah kunci pula loceng sekolah. Sebab itulah teacher letak school tu. Loceng sekolah. Kamu tak pernah tengok loceng ke kat sekolah? Ada ya. Nanti naik sekolah insya-Allah. Kalau kita naik sekolah pada tahun ni, nanti kamu cari loceng tu ada di dinding bangunan sekolah. Kemudian S adalah truk ataupun lori yang mengangkut bahan binaan. Sebab tu lori tu macam boleh menurunkan beban tu ataupun muatannya. Kemudian T. T tu apa? Itu adalah pembesar suara. Okey. Tak silap teacher ada 2 orang minggu lepas ke 3 orang yang hantar kerja ni kat teacher. Teacher kata teacher nak bincang minggu ni. Jadi kamu semak jawapan kamu. Okey, jom kita pergi pada soalan. Soalan A. 1. Iaitu namakan 3 bunyi yang berfaedah dalam raja di atas. Teacher nak kamu gariskan 3 bunyi yang berfaedah. Daripada P, Q, R, S, T ada 5 kan. Cuba kenapa pasti 3 bunyi yang berfaedah. Kamu sekiranya ada gambar raja dilabelkan dengan huruf, kamu tidak perlu menamakan raja tu. Cukup sekadar kamu tuliskan label yang diberikanlah. Yang pertama kita tengok bunyi yang berfaedah. Ini dah kita pelajari pada minggu lepas. Ada beberapa teacher bagi nota beberapa bunyi yang berfaedah tu. Yang pertama sekali P, yang kedua R dan yang ketiga T. Okey, P, R, T iaitu P ambulance, R loceng sekolah, T pembesar suara. Ini 3 bunyi berfaedah ya. Jadi kamu tak perlu tulis bunyi ambulance, bunyi loceng sekolah, bunyi tak perlu sebab gambar tu dah dilabelkan dengan P, Q, R, S, T. Jadi jawapannya dia nak 3, jadi ada P, R dan T. Okey, faham? Okey, soalan kedua, kita pergi pada soalan kedua. Nyatakan
faedah bagi setiap bunyi yang kamu namakan di A1. Soalan 2 ini berkaitan dengan yang atas. Sekiranya jawab apa dia cakap, kamu salah. Soalan ke atas, soalan bawah pun salah lah. Ini kiranya macam soalan berantai lah. Okey, sebab tu dia kata A1. Kena rujuk dengan A1. P apa, R apa, T apa. Kamu kena nyatakan bagi setiap bunyi. Gariskan perkataan bagi setiap bunyi. Okey, kita tengok faedah yang P dulu. Faedah P, memberikan isyarat kecemasan. Supaya kenderaan lain memberi laluan kepada ambulans ni. Mungkin ambulans ni mengangkut atau membawa pesakit, perlu cepat ke hospital. Ataupun ambulans ni nak pergi ke tempat yang ada bencana, nak supaya cepat sampai di destinasi, boleh menghulurkan bantuan dengan segera. Ini cara nak jawab ya. Sebab tu ada 3 garis tu kat situ. Macam itulah. Okey, R. R, apa fungsi loceng tu? Loceng sekolah memberitahu waktu mula atau tamat waktu belajar. Okey. Okey, teacher patah balik pada P. Teacher, kalau saya cakap memberikan amaran kecemasan, betul ke teacher? Amaran kecemasan pun boleh, isyarat kecemasan pun boleh. Ini ayat teacher beri kan minggu lepas, memberikan isyarat kecemasan. Ada dalam buku teks muka surat 118. Okey, yang R tadi, takkanlah kamu dah lupa bunyi loceng sekolah. Ini menandakan waktu mula atau tamat waktu belajar. Kan, betul tak? Dan T, apa fungsi T? Allah, teacher salah eja. Patutnya men. Menyampaikan pengumuman atau maklumat. Okey. Menyampaikan atau apa kamu cakap teacher memberitahu. Boleh memberitahu pengumuman penting. Menyampaikan pengumuman penting. Menyampaikan maklumat. Kalau tak guna pembesar suara, mungkin orang depan boleh dengar, orang belakang tak dengar. Orang yang dekat boleh dengar, Yang jauh tak boleh dengar kerana kita belajar bunyi travel, bunyi bergerak. Ingat tak kita belajar bunyi itu bergerak. Jadi kalau jauh daripada sumber bunyi, semakin perlahan bunyi itulah. Okey. Alright, kita pergi soalan seterusnya. Soalan B. Namakan bunyi yang memudaratkan dalam raja di atas. Dia gariskan bunyi yang memudaratkan. Dia tak bagi tahu nak 1 ke, nak 2 ke, nak 3. Tapi bila kita dah sebut 3, kemungkinan besar ada 2 kan. Yang memudaratkan. Rujuk raja di atas ya. Sebab masih lagi dia kata raja di atas. Sekiranya kamu bagi jawapan lain, salah lah. Okey, pertama dan kedua, teacher terus gabunglah Q dan S. Iaitu bunyi jet pejuang ataupun pesawat pejuang ataupun S. Iaitu bunyi lori muatan bahan binaan tu. Okey. Ini sama juga. Soalan dia tadi berkenaan bunyi berfaedah. Ini bunyi yang memudaratkan. Kena bagi tahu kesan pula. Tadi bagi tahu faedah sebab bunyi itu berfaedah. Sekarang ni bunyi ini memudaratkan. Jadi kita kena nyatakan kesan bunyi yang memudaratkan. Q dan S. Okey. Pertama, tak ada pertama kedua. Ia memang menyebabkan masalah pendengaran. Okey. Menyebabkan masalah pendengaran. Ada dalam buku teks muka surat 119. Ingat ya, kalau bunyi yang bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat, ini yang boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okey. Boleh kita teruskan? Soalan C. Sorry, teacher ada note sikit ya. Ini teacher ambil daripada buku teks. Kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel, iaitu dB. Bunyi yang kuat yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga. Kalau merosakkan telinga, ini menyebabkan kita akan mengalami masalah pendengaran. Macam mana kita nak tahu bunyi yang lebih pada 85 desibel ni? Okey, teacher ada tunjuk sikit lah. Teacher nak tunjuk sikit.
Ini adalah bunyi-bunyi yang ikut dia punya skala desibel. Okey, bunyi kamu bernafas 10 desibel. Bunyi daun-daun jatuh, bila angin kuat tu, daun-daun jatuh tu 20 desibel. Kamu berbisik dengan kawan kamu 30 desibel. Ini bunyi yang tidak memudaratkan ya. Bunyi peti ais kamu, refrigerator 40 desibel. Kan kadang-kadang bunyi zong macam tu kan. Okey. Bunyi hujan yang bukannya lebat, hujan yang moderate ni maksudnya hujan yang tak lebat sangat. 50 desibel. Bunyi kamu ni, kamu bercakap dengan kawan kamu macam biasa dengan adik-beradik kamu, dengan your family, 60 desibel. Ingat ya, bunyi yang bercakap ni ke bawah ni tak mengganggu masalah pendengaran. Okey, bunyi trafik perjalanan kereta pada kawasan bandar yang bukan horn tau. Perjalanan kereta, bunyi kereta tu je. 70 desibel. Okey. Kuat kan? Kadang-kadang bunyi kereta. Okey, tengok truk. Truk dah mula kuat dah. Bunyi truk kan kuat daripada kereta kan. 80 desibel. Sorry ya. Dan bunyi pengering rambut, hair dryer. Yes. Ini dah kuat dah. 90 desibel. Kalau kamu perasan ataupun rumah kamu ada pengering rambut, bila kamu keringkan rambut dekat dengan telinga kan, terasa macam terganggu kan. Tapi kita bukannya dengar orang cakap terlalu kerap, sebab jarang kita gunakan pengering rambut, bukannya setiap masa kamu guna kan. Kemudian bunyi helikopter, bunyi kipas dia 100 desibel. Nampak tak sebab apa yang pengendali helikopter pakai dia punya pelindung telinga kan. Kemudian trombon ni bunyi alat-alat tiupan lah 110 desibel. Bayangkanlah kalau kamu dengar dengan dekat tu. Kemudian bunyi siren polis 120 desibel. Siren termasuklah ambulan, bomba memang kena kuat. Kalau perlahan nanti orang tak sedar kan. Isyarat kecemasan. Kemudian ni jet engine. Macam itulah. Yang tadi Tia cakap tu, yang Q tu, jet pejuang. 130 desibel. Teacher, sama tak truk yang dalam latihan, yes, modul. Masalah yang modul tu, dia menurunkan, bahan binaan. Dia ada bunyi ni, macam tu. Kan? Kalau truk ni, dia truk yang lalu aja, dia tak adalah bunyi ni. Tu. Okey, kemudian last sekali 140 desibel ni bunyi bunga api. Bunga api yang cantik itulah, yang masa merdeka, masa raya tahun baru, yang kat langit yang cantik tu. Memang kuat kan bunyinya. Kita duduk jauh pun kita boleh dengar malam-malam. Selalunya tengah malam dia orang nyalakan bunga api ni. Okey. Jom kita teruskan dengan soalan C. Ini selingan lah untuk makluman kamu lah ya. Okey, tengok gambar ni. Raja di bawah menunjukkan. Ni gambar teacher, raja di atas dan ni raja di bawah. Sorry saja je teacher kan. Raja di bawah menunjukkan kerja yang menghasilkan bunyi yang memudaratkan di kawasan pembinaan. Okey. Untuk kawasan pembinaan, teacher, berapa skala desibel dia? Untuk yang guna hand drill macam ni, hammer and drill ni, untuk pembinaan paling kurang 100 desibel. Sebab tu sangat bising bila orang buat jalan. Pecahkan jalan ni. Okey. Jadi, kalau orang ada construction, nyatakan satu langkah untuk mengurangkan pencemaran bunyi ni. Macam mana kita nak mengurangkan pencemaran bunyi? Ada yang cakap, teacher, kita boleh tanam pokok. Ya, kamu tanam pokok, nanti pokok kamu hidup membesar, pembinaan tu dah siap dah. Jadi, langkah tu kurang sesuai. Macam mana nak kita nak ni? Kata, teacher, pakai pelindung telinga. Takkanlah satu rumah kamu semua nak pakai pelindung telinga. Jadi kita kena cadangkan cara yang sangat bukan dah berkesan, yang sangat sesuai. Okey, teacher ulang balik. Bukan tak boleh tanam pokok. Nanti kamu tanam pokok, nak tunggu pokok tu hidup,
ataupun membesar, jalan tu pun dah siap dah. Okey, caranya adalah pembinaan tu, kerja pembinaan hanya dibenarkan dilakukan pada waktu siang saja. Okey? Hanya dilakukan pada waktu siang. Malam tak boleh. Malam mengganggu ketenteraman awam. Kalau siang mungkin kat rumah kita pun mungkin kita keluar, ayah kamu keluar kerja. Jadi tak ramai di rumah. Okey? Itu saja untuk minggu ni. Jadi apa orang cakap, tugasan kamu semak jawapan. Okey? Sehingga kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Dan teacher harapkan kamu sentiasa bersemangat dan sentiasa bersedia untuk ber-PDPR bersama teacher. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.